para ahli sejarah dan orang terkemuka di Malaysia, di antaranya Datuk Dr. Ramlah Adam, menjelaskan bahawa kemerdekaan Malaysia bukan sekadar kita bebas dari British. Pada waktu itu, beliau menekankan meskipun negara mencapai kemerdekaan, tetapi kontrol British masih kekal dan abadi dalam beberapa aspek negara Malaysia, bahkan mungkin sampai dunia berakhir. British masih akan terus mengontrol dan mengawasi negara Malaysia. Jadi kalau dibandingkan jauh beda dengan kemerdekaan Indonesia yang hakiki, karena kemerdekaan Malaysia lebih sebatas hanya di permukaan saja, atau hanya sebatas selebrasi, namun di bawah permukaan sang penjajah yang masih mencengkram dengan cara yang lain dan berbeda. Menurut pendapatnya, kita perlu memahami kemerdekaan bukan hanya sebagai satu peristiwa, tetapi sebagai proses yang panjang dan bersejarah yang penuh perjuangan terhadap identitas politik dan arah tujuan Malaysia. Beliau mengajak rakyat Malaysia melihat sejarah dengan lebih mendalam, supaya kita benar-benar faham bagaimana negara dibentuk dan bagaimana ia harus bergerak. Ni, hampa tengok, Sat, keadaan bendera Malaysia ni. Dengan pudar, koyak, rabak lah semacam. Mana semangat patriotism? Sedih. Ni bendera ni pun saya jumpa tengah-tengah jalan. Kata, ya Allah, teruknya. Malu. Yelah, dah tengok dah pudar dan sebagainya. Time itulah kita sepatutnya tukar. Setiap kali tiba musim kemerdekaan, mesti ada saja isu yang timbul mengenai bendera. Ada yang pasang terbalik, ada yang salah arah, ada yang sekadar buat lepas tangan. Dan terbaru, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina di Port Dickson dilaporkan mohon maaf selepas jalur gemilang dipasang terbalik di papan tanda sekolah mereka. Jadi berlaku 1 Ogos lepas dan menurut kenyataan rasmi, pemasangan bendera tu dibuat sempena bulan kebangsaan. Tapi disebabkan kecuaian seorang pekerja, satu bendera tergantung terbalik tanpa disedari. Orang awam yang lalu ternampak ambil gambar dan muat naik kat media sosial. Pihak sekolah segera betulkan dan minta maaf secara terbuka. Apa pun kita kena ingat, jalur gemilang bukan sekadar kain berwarna. Ia lambang kedaulatan, maruah dan sejarah bangsa. Silap macam ni mungkin kita nampak kecil, tapi kesannya boleh lukakan rasa hormat satu negara. Saat saya berbicara bahwa orang Malaysia itu kemerdekaannya hadiah dari British, mereka tidak suka. Saya ajak kalian untuk melihat catatan sejarah. Patung British di Malaysia adalah simbol bahwa kemerdekaan Malaysia adalah hadiah dari Inggris. Kalau sampai di situ kalian masih tidak percaya, kalian simak ini perkataan Sultan Johor. Nak independen, nak senang. Abdi dibeli. Saya tidak beli abdi, tapi banyak orang saya tahu orang beli orang. Dia nak minta merdeka. Kita pula tak nak minta merdeka. Kita minta lepas, kita nak jadi independen, tapi apa? Apa kita nak independen? Mana kita punya kapal perang? Dan perjanjian antara Tengku Abdul Rahman dengan pihak Inggris itu menjadi jelas bahwa Inggris bisa menyewa persemakmuran Malaysia selama 999 tahun untuk pangkalan militer. Silakan simak video ini. Mengapa Malaysia harus membayar kemerdekaan yang diberikan Inggris? Tunku Abdul Rahman menerima penyerahan kemerdekaan dari Inggris pada 1957, namun kemerdekaan ini tidak datang tanpa syarat. Kompleksnya perjanjian antara Inggris, Irlandia Utara, Federasi Malaya, Borneo Utara, Sarawak, dan Singapura pada 1963 telah mengatur kewajiban Malaysia. Salah satunya adalah, Inggris dapat menyewa tanah persemakmurannya, termasuk Singapura dan Malaysia, selama 999 tahun untuk keperluan pangkalan militer. Maka secara logika, dari situ kita bisa menilai bahwa Malaysia itu sebenarnya belum merdeka, masih dijajah oleh Inggris. Ya, karena adanya perjanjian tersebut. Dengan demikian, orang-orang bodoh Malaysia, terutama netizen TPM-nya, keluar-keluar seolah paling paham tentang negaranya. Oke, saya orang Indonesia, saya tidak begitu paham banyak tentang Malaysia. It's okay, bantahlah dengan speak up, langsung speak up. Jangan komentar bodoh-bodoh di kolom komentar mau menunjukkan IQ rendah Anda. Paham? Malaysia itu sebenarnya belum merdeka dan masih dijajah oleh Inggris sampai hari ini. Di mana negara-negara lain sudah merdeka, Malaysia kasihan, sayang, masih dijajah. Ya, paham kau?
Sebenarnya kemerdekaan Malaysia itu hanya pemberian penjajah. Dengar ni saya terangkan. Ya, betul. Malaysia dapat kemerdekaan daripada British. Tapi awak kena tahu satu perkara. Pemimpin dan juga rakyat Malaysia waktu tu berusaha keras untuk dapatkan kemerdekaan. Salah satu usaha keras pemimpin Malaysia waktu tu adalah belajar cara-cara untuk mentadbir negara. Sebab tu, sistem pentadbiran Malaysia selepas merdeka licin, teratur dan lancar. Manakala salah satu usaha keras rakyat Malaysia waktu tu adalah memupuk perpaduan antara satu sama lain. Sebab tu kami di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Dayak, Murut, Melanau, boleh hidup dalam keadaan damai. Memandangkan yang komen ni adalah rakyat Indonesia, awak boleh pergi tengok dan cari sendiri berapa banyak peperangan ataupun pergaduhan yang berlaku di antara rakyat Indonesia. And walaupun kami digelar sebagai negara giveaway, tiada satu pertumpahan darah ataupun nyawa yang melayang sewaktu kami dapatkan kemerdekaan. Lihatlah negara Indonesia sewaktu diserang oleh Belanda daripada tahun 1945 sehingga 1949 telah mengorbankan berapa banyak nyawa. Adakah itu yang awak banggakan? Secara konklusinya, setiap negara ada cara kemerdekaannya tersendiri. Tak perlu untuk kita mempertikaikan. Yang perlu hanyalah perpaduan dan kebaikan antara kita. Kemah. I rasakan kita harus perbetulkan mindset you. Hormat bendera Malaysia tu mesti. Sebab I rakyat Malaysia. Okay? I tak tahulah mengapa you boleh tuduh bangsa kita tak hormat pada bendera Malaysia. Sebab kita tinggal kat situ. Kita bukan dari China. I pun lahir di situ. I ada khidmat saya kepada negara. Okay? At least, paling kurang I pernah wakil Malaysia pergi ke Korea untuk bertanding kettlebell. I pernah lah bertanding di Thailand. I pernah lah dalam Muay Thai, I pernah bertanding 4 kali di Thailand. Okay? I menang pula 4 kali tu. Okay? Itu khidmat saya pada negara. Tambahan lagi kan, kita ada bangsa Cina seperti Li Chongwei, Li Jijia. Okay? Pun khidmat pada negara. Pun hormat pada negara Malaysia. Dengan bendera Malaysia kita. So, I rasa you dah salah sangka lah dari situ. I dah banyak kali kata. Dah 2025. Kan? You nak main resis-resis, you nak main perkauman semua ni kan. Pergi jauh sikit bro. Dah ketinggalan zaman benda ni. Sekarang kita harus satu Malaysia. Okay, dah banyak kali kita cakap satu Malaysia. Tapi kalau you rasa you boleh main benda ni, you boleh main kebencian, itu you punya hal lah. Untuk saya, I harap tak kira lah bangsa Melayu ke, India ke, Cina ke, Kadazan ke, mana-mana kaum lah. Kita bersatu. I'm not you. I don't hate. I'm Malaysian. I love all Malaysian. Kemerdekaan kita sebenarnya banyak benda yang British tidak lepaskan kita sepenuhnya. Ya, terutama ekonomi, pertahanan, kemudian perkhidmatan awam, dia tak lepaskan. Dia masih letak orang ada. Tapi soal kemerdekaan kita juga ya. Jadi Tengku memang bapa kemerdekaan. Tetapi kita mesti ingat, ya, Tengku melaksanakan satu dasar politik kerjasama kaum. Bukan menghapuskan perkauman dalam satu parti macam Datuk. Tapi British dan rakyat Malaysia setuju dengan cara itu. Termasuk juga raja-raja Melayu kita setuju dengan cara itu. Dan akhirnya kita mewarisi satu perasaan perkauman sampai hari ini. Mana kita tak boleh lepas daripada cengkaman British. Sekarang ni tak terasa dah. Tapi ini kita bercakap tahun 57 ya. Ya. So British memang kotor sebab dia tak lepaskan ekonomi dia di tanah Melayu. Kita tidak ada satu polisi menationalizekan atau mengkebangsaankan syarikat-syarikat British macam Burma buat. Ya. Kita dapati syarikat Guthrie masih lagi dimiliki oleh British. Syarikat Anderson masih lagi. Semua syarikat pelombongan kita yang pegang getah kita semua daripada luar.
British. So, kuasa ekonomi kita tak ada. Sebab tu masa kita merdeka, kita miskin sangat. Nak buat stadium merdeka tu kena pinjam duit British 250,000 untuk bina stadium merdeka, nak isytiharkan kemerdekaan. Betapa naifnya kita pada masa itu. Kalau dekat Indonesia, diwajibkan pada bulan Ogos untuk pasang bendera negara Indonesia dekat rumah apa semua tu, kenapa Malaysia kita tak buat macam tu? Kenapa kita tak wajibkan semua? Senang, kan? Nanti bila dah jadi macam satu habit, tak payah cakap wajib pun, kita dah tahu dah nak pasang bendera Malaysia dekat rumah kita, betul tak? At least itu pun dah boleh dapat memupuk semangat kemerdekaan. Gitu. Itulah informasi yang dapat kami sajikan di hari ini. Semoga bermanfaat serta menghibur. Terima kasih.